Pacuan 4 roda yang tular di media sosial selepas terbabit kemalangan di kilometer 75 Jalan Beluran Telupit dipercayai terbabas sendiri lalu jatuh ke gaung sedalam 29 kaki. Ketua Polis Daerah Beluran, Superintendent Hassan bin Majid berkata, pada 21 Oktober 2025 jam 10 pagi, pihaknya terima maklumat satu kemalangan maut. Mangsa dipercayai lelaki berumur 80 tahun, berbangsa dusun, beralamat di Kampung Sungai Sapi, Beluran terbabas sendiri dan terjatuh ke dalam gaung. Lelaki itu dijumpai terhimpit dalam kenderaannya sendiri oleh pekerja Pan Borneo apabila melalui kawasan tersebut. Mangsa dipercayai sudah meninggal dunia melebihi tempoh 24 jam dari tarikh masa mangsa dijumpa. Berikutan itu, pihak polis dari Cawangan Trafik Api di Beluran meneruskan siasatan MANDUKUT Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pihak polis menyeru kepada mana-mana saksi yang melihat kejadian tersebut untuk tampil ke balai polis berhampiran bagi membantu siasatan. Boleh juga berhubung terus dengan pegawai penyiasat kes Inspektor ISDER bin Miktar di talian 011154811071 atau ke Balai Polis Beluran di talian 089 50122.